Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zuhaimi. Dan hari ini saya nak review belt Kamen Rider yang saya dah lama gila beli, tapi saya terlupa nak review. Ini betul-betul ni saya lupa. Dia macam mana lah, saya macam tengah nak record video. Sebelum record video saya macam mainan apa saya belum review lagi. Weh, ini bila pula ni? Oh, dah lama dah ni. Dah lama dah ada dia ni. Oi, kenapa aku tak teringat pasal dia ni? Macam itu lah jadinya. Okay, so item apa yang saya nak review hari ni? So, ini dia DX Den-O Belt. Okay, so ini adalah Den-O Belt yang digunakan oleh Nogami Ryotaro, CMC Malang, untuk bertukar menjadi Kamen Rider Den-O di dalam siri Kamen Rider Den-O. Dan saya tak perlu bercerita panjang sebab saya rasa sebelum ni pun saya dah pernah review Den-O Belt tapi versi LRS. So review kali ni dengan review LRS tu dia sebenarnya lebih kurang je. Dia yang membezakan cuma yang DX ni ada scanner. So hari ni jom kita tengok mainan depan kita ni. So jom kita tengok satu. Jom. Alright, so ini dia Den-O Belt. So macam biasa sebelum kita main, jom kita tengok dulu detail yang ada. Detail dia sebenarnya sama je macam LRS. Nak tahu satu benda tak? Dia punya depan ni, ini LRS punya ni. Ini LRS punya. Dia kalau yang DX, dia punya warna chrome tau. Depan dia ni warna chrome. Strap ni pun sebenarnya strap di LRS ni. Sebab yang strap DX saya dah putus. Saya ambil LRS punya, saya pasang kat sini. Dia punya barang-barang dia semua sama. Dia yang membezakan adalah teknologi dalam dia. Macam LRS dia 100% barat dekat butang tepi ni. Yang DX dia ada scanner, ada lampu. Itu je beza dia. Dia punya nampak detail semua sama. Cuma yang ni buruk sikit lah, sebab item lama kan. Sebab ni dia ada hitam kat sini. Itu je lah bezanya. Dia buruk-buruk sebab item lama. Sini ada tulis Den-O sistem. Sama je bendanya. Warna kelabu, warna silver, warna hitam, warna silver. Belakang pun sama je. Tempat bateri semua sama. Guna 2 AAA bateri. Kat sini ada tulis Bandai 2006. Kat sini ada tulis 2007. Mungkin mainan ni kilang Bandai 2006 mengeluarkan mainan 2007. Saya tak tahulah apa dia tulis bahasa Jepun kat sini. Dan selain tu juga kita ada juga dapat strap. Ni strap. Okay, so ni strap bahagian tepi dia. Kita pasang. Kita pasang kat sini. Dan kita stopper. So macam biasa, saiz macam saya kena pakai belt extender. Okay, selain daripada strap, kita ada juga dapat satu benda, iaitu Den-O Pass. Pass yang digunakan karakter-karakter dalam Den-O untuk naik kereta api, dan digunakan oleh Den-O untuk tukar. Dan saya tak cukup satu barang. Dia sepatutnya kat sini dia boleh letak kad tau. Saya tak ada kad tu. Saya rasa macam nak print sendiri, tapi tu tak jumpa gambar yang HD, gambar yang jelas. Sepatutnya KO pun keluar lah kan lah benda tu kan. Bukannya ada puncher sangat kad tu. Oh lupa. Jom kita tengok detail untuk pass ni. Dia berwarna hitam. Ada logo Den-O. Ada transparent. Tempat letak kad kat sini transparent. Kita letak kad. Boleh letak kad. Ada kad tak kat sini? Oh, saya tak ada kad lah. Oh, ada. Kita bagi contoh guna kad ni lah. Ahmad Sobri punya kad. Woi, tak muat. Kad boboi besar sangat rupanya. Kita pakai ni, pakai siapa? Satria. Okay, so kita masuk. Nampak? Kita tutup. So nak keluar balik, kita just slide kat sini. Dan dia keluar. So itu dia. Dan tarikan utama untuk pass ni adalah ni, corak kat sini. Saya suka dia punya design kat sini ni. Dia design macam electric circuitnya style kan. Dia mungkin dia nak bagi tahu, okey ni ada elektrik ni, connect dengan landasan kereta api kat sini. Saya nampak dia punya permainan seni dia kat situ. Okey, so itu untuk detail-detail. So sekarang jom kita tengok function dia. Kita dengar bunyi dia, kita tengok lampu dia. So kita on button on kat atas ni. Bila kita on, dia akan ada bunyi. So itu tandanya dia dah on. Okey, so bila kita scan, dia buat bunyi full charge.
Okey, sekarang jom kita henshin menjadi sword form. Okey, dan jom kita dengar bunyi serangan. Okey, so itu untuk sword form. Next, road form. Okey, bunyi serangan. Okey, next, X form. Okey, dan bunyi serangan. Okey, dan akhir sekali gun form. Okey, dan bunyi serangan. Full charge. Dan korang kalau nak buat bunyi serangan, korang kena letak dia lama sikit tau. Sebab kan kalau korang letak sekejap je, dia tak jadi. So kena letak lama-lama. So itu dia. Dan lagi satu, kalau korang tak ada Den-O pass ni, korang boleh je pakai benda lain tau untuk korang aktifkan dia punya bunyi. Ok, so pass ni kita letak tepi dulu. Dekat saya sekarang ni ada dua, Wonder Right Book dan juga Progress Key. Korang boleh je pakai benda lain. Ok, so kita jadi sword form. Okey, dan kita jadi X form. Dan korang boleh juga full charge. Kenapa kita boleh pakai barang lain? Sebab dia tak ada apa-apa chip apa pun kan. Dia just detect magnet je. Sebab dekat Wonder Right Book ni, dekat Progress Key ni, dia ada speaker, dan speaker tu ada magnet. So benda ni bila dia detect ada magnet, automatic dia tahu ada benda yang dah scan. Ada benda yang scan kat sini. So tak ada pass, tiada masalah. Dan rasanya macam itu je video kali ni. Kalau saya terlupa something, ada benda saya lupa, saya rasa macam itu semua saya dah review. Ok, kalau saya ada benda yang saya lupa, korang tolong komen kat bawah ya, korang ingatkan saya. Alright, so itu dia DX Den-O Belt. Dia item Heisei Phase 1. So untuk level-level Heisei Phase 1 bagi saya ok, not bad. Sebab dia ada 4 form kan, kita boleh tukar-tukar form. Lepas tu dia boleh scan kan. Bagi saya untuk level-level Heisei Phase 1 kira best juga benda-benda macam ni. Bagi setengah orang dia tak gempak kan, sebab dia tak, macam ni dia tak banyak sangat form kan, tak banyak sangat bunyi kan. Tapi bagi saya dia still gempak sebab dia Heisei Phase 1. Barang lama, senang cerita barang lama. Dan adakah saya recommend? Saya recommend untuk collector. Kalau orang tu dia beli sebab nak main, better angkatlah yang rider-rider baru, Heisei Phase 2 ataupun Reiwa. Sebab yang rider-rider baru ni dia best sikit main kan. Kita boleh masuk botol, masuk rider watch apa semua kan. Form dia pun bersepah, form dia banyak. Yang ni form dia tak banyak. Dia macam kurang sikit best kalau nak main. So saya sarankan beli untuk collector. Okay, dan kat mana saya dapat? Saya dapat dekat JJJ dengan harga, saya tak ingat tapi memang murah gila lah, 20 macam tu kot. Dia harga murah sebab strap dia patah, Yang depan ni pun tak ada. Ni saya pakai depan LRS punya
So saya dapat dengan harga 20 macam tu. Oh, pas ni mahal. Pas ni saya beli dengan harga 30. Pas ni saya beli asing. Saya beli kat Kersel. Harga 30. So total dalam RM50 macam tu. Okay, so itu saja untuk hari ni. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa tonton DNO sebab cerita DNO cerita yang fun. Karakter-karakter dia kelakar. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi kita di video yang akan datang. Ciao.